manusia bila dia asyik. Saya semalam, tak ada. Saya lalu daripada ambil wuduk nak masuk masjid. Ada, mungkinlah, saya tak tahu, mungkin kot. Saya duduk tengok khusyuk ni. Pukul 3 pagi, 3:30 pagi. Main game. Saya kata ni, jangan main game, masuk semayang. Jadi dia terkejut, dia tengok. Saya nak cerita khusyuk. Saya tepuk dia tak perasan ni. Dia terkejut. Dan manusia boleh berjam-jam main game. Berjam-jam kita kadang-kadang baca berita. Kerana kita terlalu asyik. Tengok-tengok. Daripada pukul 2 dah pukul 5. Kita terlalu asyik. Kita berbual. Sekejap je kita kata. Kita terlalu asyik. Kalau kita tak terlalu asyik, kita buat dengan berat hati, dia menjadi berat. Kita tunggu isteri kita jangan ambil lama sangat, kita tunggu kawan kita 15 minit yang suruh aku tunggu lama. Allah kata wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Berat. Semayang berat. Padahal orang tu dia boleh bangun untuk segala-galanya. Tengok bola boleh. Duduk berdiri, duduk tengok satu benda setengah jam, 2 jam boleh. Dia nak berdiri untuk solat 10 minutes, dia tak boleh. Tapi kalau dia asyik, dia menikmati halawah, dia menikmati kelazatan salat. 2 rakaat, mungkin satu orang salat sejam. Di masjid ni 2 rakaat, besar ramai, kita buat 4. Setengah jam. 2 rakaat, 45 minit. Tengok-tengok masa kita habis. Kerana kita tenggelam di dalam ayat-ayat Allah. Kita tenggelam di dalam doa ketika sujud. Kita berbicara yang kita tahu, benar-benar mendengar dan benar-benar menyimpan bagi setiap patah huruf bicara kita dengannya. Sehingga manusia itu asyik. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Dan manusia perlukan ruang itu. Dan inilah, kena itu Allah syariatkan i'tikaf. Free yourself. Bebaskan diri anda dari kita ini. Daripada semua ikatan-ikatan dunia ni, masuk ke satu tempat. Kerana kita datang ke sini untuk mengabdikan diri pada Allah. Orang ambil kursus macam-macam. Ada orang ketekanan, depression, pergi jumpa, pergi healing, naik atas bukit, pergi masuk dalam air, macam-macam healing. Tapi mukmin, bukan masjid tu yang indah, tetapi yang indah ialah niat dia. Sebab tu rukun pertama bagi i'tikaf itu ialah niat. Niat itulah yang membedakan antara satu orang yang masuk duduk dalam masjid kerana tunggu kawan dengan seorang yang masuk duduk masjid walaupun sejam, seorang lagi 3 jam, kita yang sejam tapi masuk kerana ingin mendekatkan diri kepada Allah.